الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sama-sama kita berzikir, berdoa dan mempelajari kitab Al-Jawharul Mawhub. Selepas kita menunaikan salat, kita berzikir dan kita membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara kelebihan kalimat La ilaha illallah sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Sufyanus Tsauri, seorang ulama fiqh yang alim dan ulama hadis yang berasal daripada Kufah. Lahir pada tahun 97 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 167 Hijriah. Lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 167 Hijriah. Al-Imam Sufyanus Tsauri menyebut, Inna ladzata qawli la ilaha illallah fil akhirati kalazzati syurbil ma'il bari fid dunya. Sesungguhnya kelazatan menyebut kalimah la ilaha illallah di akhirat nanti sebagaimana kelazatan minum air yang sejuk dalam dunia ini. Orang dalam keadaan kehausan, dahaga sangat, dapat minum air, oh, satu nikmat. Begitulah kenikmatan yang dinikmati oleh mereka yang mengucap kalimat la ilaha illallah ni dalam dunia ni. Besok di akhirat begitu nikmat dengan ucapan la ilaha illallah dulu, walaupun sepatah kita sebut. Apatah lagi kalau banyak kita berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sufyan Uyainah radhiyallahu an, yang Al-Imam Sufyan Al-Uyainah lahir pada tahun 107 Hijriah, meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Mana dia lebih muda sedikit daripada Sufyanus Tsauri. Al-Imam Sufyan Uyainah radhiyallahu an merupakan ulama hadis terkenal di Mekah. Sekiranya tidak ada Imam Malik, maka Imam Sufyanus Tsauri, Imam Sufyan Uyainah mengatasi Imam Malik ni, sudut kealimannya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Syafi'i ialah pernah berguru dengan Sufyan Uyainah radhiyallahu an. Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu an berkata, Ma an'ama Allahu 'alal 'ibadi ni'matan afdalu min an 'arafahum la ilaha illallah wa inna la ilaha illallah fil akhirati kalati fid dunya. Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan ke atas hamba-hambanya yang terlebih afdal daripada bahawa Allah memperkenalkan kepada mereka la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, mengetahui la ilaha illallah
Muhammad SAW, la ilaha ini bagi air. Kalau kita tak ada air, mati kita rasa. Itulah umpama kelebihan la ilaha illallah. Kita membaca la ilaha illallah lepas solat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umpama air dalam dunia ni, di akhirat besok. Imam Haris Muhasibi rahimahullah taala menyebut dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, Risalatul Mustarsyidin, karangan Al-Haris, Al-Imam Haris Muhasibi menyebut, al-unsu fi salasati asya', ketenangan ini berada pada 3 keadaan. Yang pertama, unsun fil ilm, unsun bil ilmi wa zikri fil khalwah, ketenangan dengan ilmu dan berkhalwah ketika berzikir. Mana ketenangan ini didapati dengan ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, rasa ketenangan ini ketenangan yang Allah berikan. Unsum bizikri fil khalwah, ketika duduk sunyi-sunyi berzikir dapat ketenangan, itu ketenangan yang Allah berikan. Yang kedua, wa unsum bil yaqin wal ma'rifah ma'al khalwah, iaitu ketenangan dengan yakin dan ma'rifah mengenal Allah berserta berkhalwah. Kita bersunyi-sunyi dalam keadaan kita mengenal Allah dan yakin pada Allah. Dan yang kedua, unsum billahi azza wa jalla fi kulli hal, itu merasa tenang dengan Allah pada semua keadaan. Hati kita ni sentiasa tenang, kerana dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah, kita merasakan ketenangan. 3 ketenangan ini yang disebut oleh Al-Imam Haris Muhasibi dalam kitab beliau yang terkenal, Risalah Al-Mustarsyidin, Risalatul Mustarsyidin. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan larangan banyak ketawa. Larangan banyak ketawa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Amin. Berkata pengarang kitab kita, mudah-mudahan Allah memberkati ilmu beliau dan memberkati ilmu kita semua di dunia dan di akhirat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kasratud dhahki tumitul qalba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak tertawa itu mematikan hati. Apa maksud mati hati itu? Yakni, maksud mati hati itu melalaikan dia daripada akhirat dan mempusaka menaruh marah dalam hati. Jadi yang dimaksudkan kasratul dhahki tumitul qalba itu ialah turisud daghinah fi ba'd al-ahwal, akan melahirkan, mewarisi perasaan berdendam, ataupun terjemah sini iaitu perasaan yang marah dalam keadaan setengah-setengah keadaan. Jadi setengah-setengah keadaan orang lain seronok, rasa seronok, tapi kita ni jadi marah. Contohnya bila tengok orang mengaji ramai-ramai, dia jadi marah pula. Jadi mana? Oh, dia tak suka. Kalau buat konser, buat apa semua, dia seronok. Walaupun orang parking depan rumah dia, depan konser tak apa, tapi kalau orang mengaji, bila parking kereta depan rumah dia, mengamuk dia. Ada datang turisul daghinah, perasaan dia tak suka. Sebab apa ni suka benda-benda lara, sehingga tak suka benda-benda yang baik. Dia akan menjadikan bahawa perkara itu adalah perkara yang paling dibenci dia. Ini bahaya. Apa sebab ni hati ni jadi mati begitu? Bab berkaitan tentang cerita agama, akhirat semua ni, dia jadi pusing dia, semak hati dia, kerana dia ni banyak ketawa, suka ketawa, suka nak jadi raja lawak. Suka nak jadi raja lawak. Jadi bila ketawa-ketawa yang begitu banyak sehingga lalai kepada Allah, kesannya amat buruk, kesannya akan mematikan hati.
Dan setengah ulama menghuraikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kasratud dhahki tumitul qalba, memberi maksud wa tusqitu al mahabata wal waqar. Dan setengah ulama menghuraikan hadis ini, iaitu menghilangkan haibah dan ketetapan. Maka pada setengah ketika ataupun setengah ulama menghuraikan hadis ini, menghilangkan haibah. Jadi orang tak ada respect dengan dia lah. Kalau orang kaki tahu ni orang sila gaya, orang pelekeh dia. Kalau ustaz ni mat lawak, ustaz ni orang kata ini raja lawak, ustaz raja lawak, sikit-sikit melawak, sikit-sikit melawak. Majlis tu dipenuhi dengan lawak daripada bermula awal sehingga akhir. Jadi lawak je. Sampai kalau sehingga orang bagi komen, kalau Facebook tu orang komen macam-macam. Oh, ustaz ni layak jadi raja lawak ni, dinobatkan raja lawak. Sampai tahap gitu. Haibah tak ada. Dia tidak ada haibah. Hilang kehaibatan dia. Hilang kehaibatan. Tusqitu al-haibata, ia menggugurkan haibah, dia kata. Kasratud dhahki tusqitu al-mahabata, menghilangkan respect orang, hormat orang tu tak ada. Wal waqar, dan juga ketetapan. Orang tak sebut nama ni, kalau cakap pun orang kata setakat seronok-seronok dah, tapi mengambil manfaat tu tak ada. Ialah kegerunan orang. Dan seterusnya lagi, ada ulama hadis menghuraikan lagi, kerana orang yang ketawa ini, yang disebut dalam beberapa huraian ulama, li'anna dhahka yadullu 'ala al-ghaflati 'anil akhirah, kerana sesungguhnya gelak ketawa itu menunjukkan lalai dia tentang akhirat. Bila dia lalai akhirat, itu tanda mati hati dia. Itu sebab disebutlah hadis ini, kasratud dhahki tumitul qalba, kerana dengan banyak ketawa itu menunjukkan bahawa orang ni lalai tentang akhirat, lalai tentang akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu Imam Hasan al-Basri pernah berkata, ya ajaban min dahikin, begitu menghairankan, dia kata, orang yang gelak ketawa ini, wa min waraihin nar, sedangkan di belakangnya api neraka. Api neraka ni kejar dia lah ni, dia boleh gelak ketawa lagi. Wa min masrurin wa min waraihi al-mautu, dia kata cukup menghairankan, boleh seronok-seronok, sedangkan di belakangnya mati kejar dia ni. Dia boleh seronok-seronok lagi, sedangkan belakangnya mati. Satu hari Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an melihat seorang lelaki gelak ketawa, seronok, terbahak-bahak dia ketawa. Imam Hasan al-Basri terus bertanya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ini bahasa lembut. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai anak yang ku sayang. Dia anggap macam anak. Hal justan sirata, kamu ni gelak ketawa dah lepas ke titian siratal mustaqim? Budak muda ni kata, belum lepas lagi Tuan Syekh. Yang kedua pula Imam Hasan al-Basri tanya dia lagi, hal tabinu laka ilal jannati tasiru amin naru, adakah telah jelas kepada kamu bahawa syurga itu tempat kau ataupun ke neraka? Dia kata tak tahu, tu pun tak pasti.
tak pasti syurga ke neraka. Kalau itu pun kau tak dapat pastikan, fa fi ma hadha dhah, kenapa gelak ketawa ni? Seolah-olah kau dah jamin masuk syurga, seolah-olah kau dah terlepas daripada dah lepas titian siratal mustaqim. Semenjak hari itu budak muda ni tak jadi mat lawak dah. Dia tak jadi pelawak dah. Jadi pelawak dah. Sejak hari itu, dengan perkataan dan nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini, waqa'a fi qalbihi, terus jatuh dalam hatinya, fataba 'an ad-dhahki, dan terus bertaubat, tak mau dah gelak ketawa. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, hakaza kana al-ulama'u fi zalika zaman, begitulah keadaan kehaibatan ulama di zaman itu. Mana ulama ni kalau cakap kan, sampai memberi kesan. Dulu dalam zaman dulu dua je, ulama ataupun umara. Kalau bertemu ulama dengan umara, rakyat akan sokong ulama. Contohnya Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam ketika mana diusir daripada Mesir kerana dia tak mau ikut kehendak sultan ketika itu. Ketika itu dia tak mau ikut, sebab dia kata tidak boleh mengambil harta rakyat, melainkan tuanku mengambil segala harta-harta dalam dulang dayang-dayang tuanku dulu. Kata si Syekh Izzuddin Abdul Salam. Sultan murka, halau Syekh Izzuddin. Syekh Izzuddin Abdul Salam pun angkat barang nak keluar daripada Mesir. Tapi bila dia keluar, rakyat pergi ikut Syekh Izzuddin Abdul Salam. Ke mana tu Syekh pergi, kami akan ikut. Biar Mesir ni tak ada seorang tinggal. Bila berpusu-pusu rakyat Mesir mengikut Syekh Izzuddin Abdul Salam, sultan rasa takut. Apa guna aku jadi sultan, rakyat tak ada. Maka ketika itu dia panggil pada Syekh Izzuddin Abdul Salam dan pakai pandangan Syekh Izzuddin, sehingga ulama menggelarkan Syekh Izzuddin Sultanul Ulama, sultan, raja kepada para alim ulama. Dia izzah, dia ada izzah, ada kemuliaan, sebab dia bukan mak lawak, dia bukan ulama kaki lawak, tapi ulama yang bertakwa kepada Allah. Syekh Izzuddin Abdul Salam. Apa kata Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi? Kerana ulama dulu apabila berkata dengan mau'izah, iaitu tazkirah, waqa'a kalamun mawqi'an, perkataan mereka ini memberi kesan kepada hati-hati orang yang mendengar. Sebab apa? Li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi, kerana mereka beramal dengan ilmu. Fayanfa'u ilmuhum ghairahum, ilmu mereka ini memberi manfaat kepada yang lain. Fa amma ulama'u zamanina fa innahum la ya'lamuna bi ilmihim. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, Imam Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab Hanafi, yang meninggal dunia pada tahun 375 Hijriah. Mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, 375 Hijrah. Kitab fiqh dia banyak, Nawazil, Fiqhun Nawazil karangan Al-Imam Abu Lais Samarqandi, Bustanul Arifin karangan Syekh Imam Abu Lais Samarqandi, seorang ulama yang alim, dan mengarang tafsir. Pada tahun 375 Hijriah dia meninggal. Dia kata ulama zaman kita ni kalau cakap tak bermanfaat, dia kata. Sebab apa? Tak beramal dengan ilmu. Fala yanfa'u ilmuhum ghairahum. Tu zaman Syekh Imam Abu Lais Samarqandi, apatah lagi zaman kita. Zaman kita lagi lah. Ulama-ulama cakap pun berapi-berapi tidak memberi manfaat. Kenapa ni? Perlu dilihat sebab apa jadi begitu. Berbeza dengan ulama-ulama mutaqaddimun, sekali cakap boleh bertaubat orang muda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebut,
kita ni perlu ada perasaan kerisauan. Dia kata ghammul ahya'i khamsatu asya'. Orang yang hidup ni perlu ada rasa risau 5 perkara. Yang pertama, ghammuz zunubi al-madiyah, rasa risau tentang dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Risau kita, dosa-dosa yang kita telah lakukan sebelum ini, dosa yang telah lampau, kita rasa risau. Sebab apa rasa risau? Sebab belum jelas lagi dosa kita itu telah diampun oleh Allah. Macam mana boleh gelak ketawa sedangkan dosa yang telah lalu pun belum tentu Allah ampun lagi? Perlu kita rasa risau. Dia kata ghammuz zunubil madiyah. Yang kedua, kata Imam Abul Lais As-Samarqandi, annahu qad amila al-hasanat wa lam yatabayyan lahu al-qabul. Sesungguhnya orang yang hidup ni buat amalan soleh, banyak buat benda-benda baik, tapi belum lagi jelas lagi amalan-amalan tu Allah terima ke tak terima. Yang kita rasa banyak buat ni, kita pun tak tahu. Belum ada lagi hitam putih daripada Allah bahawa amalan kita Allah terima. Boleh lagi seronok-seronok dalam dunia ni, boleh lagi gelak ketawa, amalan kita pun belum tahu lagi terima tak terima. Yang ketiga, annahu qad alima bi hayati fi ma madha kaifa madha wala yadri kaifa yakunu al-baqi. Orang yang hidup ni dia tahu kehidupan dia yang telah lampau. Tahu apa yang Jeffrey tahu tak? Tahu. Yang dulu-dulu kita buat apa, ni kita buat ni, tahu tak? Tahu. Yang akan datang tahu. Yang akan datang tahu. Wala yadri kaifa yakunu al-baqi. Besok hidup ke mati? Tak tahu. Besok senang ke susah? Tak tahu. Besok sihat ke sakit? Tak tahu. Besok boleh solat dan boleh mengaji ni? Tak tahu. Kalau tiba-tiba besok terlantar, tak boleh bangun, semalam baru kita jumpa, semua tak boleh buat apa. Jadi oleh sebab itu perlu dia rasa kerisauan pada diri dia ni. Dan yang keempat, qad alima anna Allah daraini fil akhirah wala yadri ila ayyati daraihi yasiru huwa. Dia mengetahui bahawa Allah Ta'ala telah menyediakan 2 tempat, 2 kampung, 2 negara di akhirat, syurga atau neraka. Dia pun tak tahu mana kampung, mana tempat dia akan tinggal selama-lamanya, neraka ke syurga. Ada orang tahu? Tak tahu. Macam mana boleh seronok-seronok, dia kata. Yang kelima, la yadri anna Allah ta'ala radin anhu aw sakhitan alaih. Orang yang hidup ni semua tak tahu Allah redha dia ke atau Allah murka kat dia. Kita sama ni, Allah redha ke Allah murka? Tak tahu kita. Oleh sebab itu sentiasa kita mencari redha Allah supaya jangan digolong di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah murka. 5 perkara ni perlu ada setiap orang yang hidup, yang diingatkan oleh Imam Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dhahku, boleh baca ad-dhahku, ad-dhihku, dua-dua boleh baca dalam bahasa Arab, boleh dua. Dia kadang-kadang bahasa negara Arab ni, orang Mesir cakap bunyi lain, orang Syria dia bunyi lain, benda sama. Setengah negara sebut ad-dhihku, banyakkan orang Mesir sebut dhih. Kalau ikut bahasa buku ad-dhahku, tapi orang Mesir suka ad-dhih. Jadi ada ad-dhahku boleh baca, ad-dhihku boleh baca. Sebab itu bacaan ni kadang-kadang orang negara Arab ni lain benda yang sama, benda yang sama, dialek masing-masing, tapi tidak mengubah makna. Ad-dhahku
fil masjid zulmatun fil qabri. Dan sabda Nabi SAW, gelap ketawa di dalam masjid itu menggelapkan di dalam kuburnya. Masjid adalah tempat kita beribadat, bukan masjid tempat kita gelak ketawa. Kerana apabila kita gelak ketawa, maka kita melupakan Allah, kita jadi lupa Allah. Oleh sebab itu telah kita bahaskan begitu panjang di kitab kita ni, adab-adab dalam masjid dulu. Kitab kita ni adab azan, adab solat, adab masjid. Tak lama lagi pun kita ni akan sampai penghujung, insya-Allah. Lepas tu kita tukar kitab lain. Kitab ni dah berapa tahun Abang Zawi kita baca? Kitab ni lama, kitab ni banyak manfaat yang disyarahkan oleh Syekh Ali Kutan kita. Itu Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani ataupun Pak Syekh Ali Kutan 2009. 2009. Ini 2021. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat khatam. Saya di Gombak dulu tak sempat khatam juga, berhijrah ke Melaka, mengajar di Masjid Khairiyah Taman Seri Gombak, mengajar kita ni juga. Tapi tak sampai, habis juga, berhijrah ke Melaka. Sini mudah-mudahan sempat habis kan, sempat habis. Kerana sesungguhnya masjid adalah tempat kita beribadat, bukan tempat kita seronok-seronok dan untuk kita, bukan tempat kita gelak ketawa. Oleh sebab itu masjid ini mempunyai adab-adab, dan juga kita nak masuk pun ada baca doa masjid. Masjid ialah tempat orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang tak bertakwa, dia akan merasakan bahawa masjid itu umpama burung di dalam sangkar, sebagaimana yang disebut oleh An-Nazar Ibn Sirah radhiyallahu an berkata, al-munafiqu fil masjidi kat-tayri fil qafas. Orang munafik berada dalam masjid umpama burung dalam sangkar. Begitu. Jadi orang munafik dia tak suka dia tak boleh lama dalam masjid. Dia umpama burung dalam sangkar, dia jadi gelisah aja. Itu tanda-tanda orang yang belum benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim, berkata, khamsun kana 'alaiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara ini adalah amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama selepas itu. Di antara yang pertama, luzum ta'ah, sentiasa taat pada Allah dan Rasul. Yang kedua, ittiba'us sunnah, ikut sunnah, sekecil sunnah sehingga sebesar-besar sunnah. Yang ketiga, imaratul masjid, mengimarahkan, memakmurkan masjid. Ini ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, mana mengimarahkan masjid. Dan yang keempat, wa tilawatul Quran, dan membaca Quran. Dan yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah. Dia kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu Imam Auza'i menyebut, bagi orang di zaman kita ini, zaman dia kata boleh berzikir di lepas salat secara jahar. Kerana di zaman kita ini tak semua orang datang masjid tu tahu zikir. Oleh sebab itu kita jaharkan zikir. Kenapa? Kerana kita nak ajar orang datang ni zikir lepas solat. Imam Auza'i sebut,
sehingga dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Haytami dalam kitabnya yang terkenal Al-Manhajul Qawim fi Syarh Al-Muqaddimatul Hadramiyah, pandangan Imam Auza'i. Oleh sebab itu zaman Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, ulama Syafi'i yang alim. Apatah lagi zaman kita bawa anak-anak kita bawa cucu kita, orang lain datang masjid, mudah-mudahan dengan cara itu diajarkan lepas solat ni zikir. Zaman ni berbeza. Nabi SAW pada peringkat awal lepas solat zikir Quran, sehingga para sahabat tahu zikir lepas mayang ni begini-begini. Kalau tidak, macam mana Rasulullah nak tahu? Bagaimana para sahabat tahu? Sebab Rasulullah SAW ajarkan sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan telah disebut oleh seorang ulama yang terkenal, iaitu mensyarahkan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita tengok Syekh Abi Jamrah rahimahullah ta'ala, seorang ulama Azhar yang alim. Kalau kita pergi Mesir boleh ziarah kubur Syekh Abi Jamrah, ulama hadis. Orang kata karamah, kewalian dia, mengarang kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Kalau orang ngaji pondok tak ngaji kitab Mukhtasar Abi Jamrah ni, tak ngaji pondok lah tu. Nak ngaji pondok lama, kita kata tahu kitab Mukhtasar Abi Jamrah? Tak tahulah, dia kata tak tahu, bukan ngaji pondok. Selepas pondok orang mengaji Mukhtasar ni, Abi Jamrah ni kira wajib. Ini Mukhtasar Abi Jamrah. Saya masa zaman muda-muda dulu hafal Mukhtasar Abi Jamrah. Ini dah tua tak ingat dah. Kenapa kena periksa? Itu periksa. Berapa 3 tahun mengaji kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Lepas tu baru pindah kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Masih lagi hidup ustaz saya, Ustaz Abdul Hadi Ibnu Ali Al-Banjari, yang mengajar kitab Mukhtasar dan sanad muttasil sehinggalah kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, orang yang tawadhu. Mukhtasar Abi Jamrah. Dalam kitab Mukhtasar Abi Jamrah ada riwayat bahawa Nabi SAW zikir lepas salat ni kuat. Lepas habis dah para sahabat semua dah faham, dah boleh zikir sendiri, dah istiqamah, Rasulullah baca secara pelan. Zaman kita ni kena kuat balik lah. Jadi amat malanglah ada adik-adik kita yang balik daripada Timur Tengah, balik daripada Mesir, balik daripada Saudi kan. Ni lepas mayang pakat diam dia, ikut perangai Saudi, ikut perangai sana. Entah tak tahu wakil realiti keadaan, tak tahu keadaan. Adakah sanggup membiarkan penduduk Malaysia ni jahil buat zikir, sehingga tak tahu buat zikir, tak tahu zikir apa lepas mayang ni. Jangan jadi macam negara-negara Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi tanya budak Arab tu, ayat kursi pun tak faham, ayat kursi pun tak hafal. Ini kesannya. Kesan ni mana tak faham keadaan. Oleh sebab itu Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala di zamanku ini zikir lepas semayang dijaharkan, sunat dijaharkan. Tu zaman Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala. Boleh rujuk dalam kitab yang terkenal Al-Manhajul Qawim Syarah Muqaddimah Hadramiyah li Imam Abu iaitu Imam Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya benteng bagi orang mukmin ini ada 3. Yang pertama al-masjidu, masjid ni perlu diimarahkan. InsyaAllah kita doakan Nabi Azman minggu depan, Isnin, gaya Isnin saja petang, kalau ada keputusan surau dan masjid mengikut kapasiti. Besok InsyaAllah doakan keputusannya besok, sama ada Melaka ni dibenarkan mengikut kapasiti. InsyaAllah kita sama-sama doa. Doa besok kalau dapat keputusan dia akan hantar petang besok. Dan pada hari Isnin, hari malam Isnin dah boleh beroperasi, dan juga Selasa dan seterusnya. Lepas ni semayang Jumaat tak ada orang nak bising-bising lah. Tak payah panjat-panjat pagar. Tak payah panjat-panjat pagar. InsyaAllah boleh semayang. Kita doakan begitu, negeri kita ni Allah berkati. Allah berkati insya-Allah. InsyaAllah.
dan pemimpin-pemimpin kita pun ambil cakna dalam bab ini, insya-Allah. Kalau tidak susah kan. Terpaksa kira terlebih satu pun tak boleh. Orang kata nak semayang pun tak boleh. Begitu. Panggung wayang boleh orang kata. Jadi begitu kan. Nak semayang pergi jarak-jarak, pergi Langkawi, rapat-rapat boleh. Jadi bawa fitnah, insya-Allah perkara ini dapat kita selesaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, doakan besok insya-Allah keputusannya. Yang kedua iaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga tilawatul Quran. Orang mukmin kalau tak ada salah satu ini, maka syaitan akan kuasai dia. Kalau masjid ini tidak dimarahkan, dia baca Quran, zikir, tapi masjid tak diimarahkan, syaitan berjaya kuasai. Oleh sebab itu tiga perkara ini disebut oleh ulama husunul mu'mini salasatun, benteng bagi orang mukmin al-masjidu wa zikrullahi, dan seterusnya wa tilawatul Quran. Ini masjid. Oleh sebab itu masjid kena jaga institusi masjid. Kita jangan kotori masjid ini dengan pahaman-pahaman yang tidak membangunkan masyarakat kepada takwa kepada Allah, iaitu pahaman-pahaman yang tidak sihatkan supaya ianya dapat dimakmurkan. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan melalaikan dia daripada menyebut akan Tuhan. Kalau gelak ketawa ni makna tak sebut Tuhan lah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man dhahika qahqahatan faqad nasiya baban minal ilmi. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tertawa mengilai-ngilai seperti bahawa nyata suaranya qahqah, tu qahqah, maka sesungguhnya lupa ia akan pintu daripada ilmu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tarikkan keberkatan, maka dilupakan ilmu mengenal Allah bila lampau banyak ketawa. Orang belajar ketawa tengah mengaji, ketawa banyak, pergi tanya dia, apa yang kau dapat? Entah, yang aku tahu seronok je, dia kata. Kalau makcik-makcik, kakak-kakak, nenek-nenek, datuk-datuk semua, pakcik-pakcik, dia kata, oh seronok. Dia kata, apa yang dicakapnya ya? Entah, yang aku tahu pula je, dia kata. Sebab apa tu? Dia akan disebut dalam hadis kita, ilmu itu akan dicabut oleh Allah, dan ilmu itu tidak memberi apa-apa kepada dia, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan. Bab-bab ilmu tauhid apa semua tak bolehlah gelak ketawa sampai terbahak-bahak, sampai gelak ketawa ni sehingga keluar air mata, betul, sampai macam orang menangis terlampau gelak ketawa. Yang tidak baik ini ialah gelak ketawa yang qahqah, berdahak-dahak, ini tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mana nak berpisah dengan Nabi Allah Khadir, cara bacanya Khadir, Nabi Allah Khidir, orang Melayu sebut Khidir, bahasa Arab ialah Khadir, Nabi Allah Khadir alaihi salam. Maka ketika nak berpisah tu, Nabi Allah Musa kata, izni, berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi Allah Khadir alaihi salam berkata, ya Musa, iyyaka wal lajajata, hindarilah diri kamu daripada cakap kosong-kosong. Mana cakap tak ada faedah ni, tinggallah. Lajaj ni mana cakap kurang ajar, betul, cakap tak elok. Macam kita bersumpah dengan sumpah lajaj, kita bersumpah dengan sumpah dinamakan sumpah lajaj namanya. Sumpah lajaj ni ia sumpah yang tidak baik.
Contohnya, aku bersumpah nak makan babi, dia kata. Anda dah bersumpah nak makan babi, kena tunai sumpah, kata. Ini sumpah tak baik, maka hendaklah menebuskan sumpah dia itu dengan berpuasa 3 hari. 3 hari. Kerana sumpah tu tak boleh dilaksanakan. Dinamakan halful lajaj, nama dia, yaminul lajaj. Sumpah halaf lajaj ni ialah sumpah yang kurang ajar dengan Allah. Maka ketelanjuran ucapan di sembilan rupa, nak makan babi, makan minum arak, berzina dan semua kan. Dia kata wallahi wa tallahi, dia guna sumpah ni. Sumpah ni tidak boleh dilepas begitu sahaja, tetapi perlu ditebus dengan berpuasa 3 hari. Jadi cakap-cakap tak elok ni, merapu-rapu ni, dinasihatkan oleh Nabi Allah Khadir alaihi salam kepada Nabi Allah Musa, iyyaka wal lajajata, hindarilah diri kamu daripada cakap merapu-rapu. Dan yang kedua, dia kata wala takun masyian bi ghairi hajatin, jangan kamu berjalan tanpa ada hajat. Berjalannya ke mana kakiku melangkah, di situlah aku akan pergi. Ini tak ada hajat. Ini bukan orang Islam. Ada hajat baru pergi. Wala tabhaq min ghairi ujbin, jangan kamu gelak ketawa kalau tidak ada yang melucukan. Tak ada apa pun. Ini telah kita bahas pada pengajian yang lepas. Wala tu'im 'alal khati' bi khati'atih, kalau orang buat salah jangan kamu aibkan dia. Jangan dia aibkan. Wala tu'irul khati'in bi khatayahum, ataupun jangan kamu malukan disebabkan kesalahan. Wabki 'ala khati'atika, maka hendaklah kamu menangis di atas dosa yang telah kamu lakukan. Ya Ibn Imran, wahai anak Imran, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini wasiat Nabi Allah Khadir alaihi salam kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Suhaib. Jadi tuan Syekh kita petik dalam kitab Ihya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, dia kata, pernah berkata Suhaib Ar-Rumi, padahal ia sakit mata. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi rahimahullah ta'ala sakit mata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bergurau dengan Suhaib. Suhaib ketika itu ia memakan buah tamar. Kata sakit mata tapi boleh makan buah tamar kan? Macam kita kata, Allah Ustaz, mata ni berdunyut-dunyut sakit. Jadi Suhaib sakit mata, dunyut-dunyut, tapi dia makan buah tamar. Jadi Nabi SAW bergurau dengan Suhaib radhiyallahu an. Kamu apa, dan adakah engkau makan tamar dan engkau sakit mata? Boleh makan tamar juga. Kata sakit mata, macam kita sakit gigi kan, sakit gigi tapi tengok makan kuat kan gitu. Apa Suhaib jawab? Suhaib jawab sehingga rasa lucu jawapan Suhaib ini, sehingga Nabi SAW tersenyum. Maka sembahnya Suhaib radhiyallahu anhu jawab, hamba makan dengan mata yang tiada sakit. Rasulullah makan dengan mata yang tak sakit, mata yang tak sakit, dia kata. Maka bila jawapan tersebut, maka tersenyum Nabi SAW. Nabi SAW tersenyum, tak tergelak terbahak-bahak, tapi tabassum, iaitu senyum. Mana boleh bergurau-gurau, gurau yang tidak melampau-lampau, betul. Hingga nyata giginya, yakni dengan tiada nyata suaranya. Jadi Nabi SAW langsung masam dia, itu bukan orang beriman kan. Langsung tak ada senyum langsung. Boleh senyum, boleh ketawa, tetapi jangan sampai qahqah, jangan sampai terbahak-bahak. Qahqah itu yang tidak dibenarkan, sehingga lupa, tak ingat Allah ni. Betul. Oleh sebab itu ulama menyatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa senyum itu harus. Hanya yang dilarang ialah ad-dahku bil qahqah, iaitu gelak ketawa yang berdekah-dekah ni. Itu tak boleh.
Sayugianya ulama hadis kata berdasar hadis ini, orang yang berakal tidak gelak ketawa berdekah-dekah. Kerana kalau dia gelak ketawa berdekah-dekah ni dalam dunia sedikit, nescaya akan menangis di akhirat banyak. Apatah lagi kalau ia gelak ketawa dalam dunia banyak, bagaimana keadaannya di akhirat besok? Gelak ketawa sikit berdekah-dekah dalam dunia ni pun besok menangis lama di akhirat. Kalau gelak ketawa banyak-banyak, agak-agak macam mana? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Mereka gelak ketawa, naklah gelak ketawa mereka sedikit, tetapi mereka akan menangis. وَلْيَبْكُوا, dan banyak kala menangis. Kalau gelak ketawa dalam dunia sedikit, berdekah-dekah, akhirat besok menangis jadi lama. Apatah lagi kalau banyak menangis, banyak gelak ketawa, tak tahulah bila berakhirnya seksaan di akhirat besok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah ulama menyebut, barang siapa yang tidak ada merasa kerisauan dalam 5 perkara ini, ketika dia hidup, dia akan menyesal di akhirat besok. Dia akan jadi duka cita sungguh. Yang pertama, menyesal apa yang ditinggalkan, yang telah dikumpulkan dalam dunia ini, sama ada halal atau haram. Kalau dia tak jaga, dia akan menyesal di akhirat besok. Ni dalam dunia ni. Dan dunia ni waktu dia hidup ni, kena perhati, tengok dulu harta yang ditinggalkan. Jangan cari harta halal haram sapu habis. Besok kalau dah mati, dia akan jadi sedih berpanjangan di akhirat, kerana harta yang ditinggalkan adalah harta yang bercampur halal dengan haram. Yang kedua, nadamatu taswifil amalis salihah. Dia akan menyesal kerana menangguh-nangguhkan beramal saleh. Maka dia tengok amalan dia sedikit, dia minta ke Allah Ta'ala nak balik dalam dunia, tapi Allah tak izinkan. Dan yang ketiga, nadamatuz zunub. Dia begitu menyesal di atas dosa. Dia bila melihat suratan amalnya penuh dengan dosa, dan maka dia minta kepada Allah Ta'ala izinkan dia bertaubat, maka tidak diizinkan. Dan yang keempat, dia melihat bahawa sesungguhnya ramai orang tuntut kepada dia. Di akhirat dia tengok ramai orang tuntut dia, ni tuntut ni, tuntut ni, tuntut ni, maka dia tidak bersedia. Dan mereka tidak memaafkan di atas apa yang dilakukan. Maka ketika itu penyesalan yang tidak berkesudahan. Yang kelima, dia mendapati Allah murka kepadanya, dan tidak mungkin Allah redha. Allahu Akbar. Ini ketika dalam dunia perlu ambil perhatian. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man dhahika qahqahatan faqad majja minal aqli majjatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tertawa-tawa mengilai-ngilai, maka sungguhnya melontar ia daripada akalnya akan sebagai lontar. Mana kalau dia gelak ketawa sehingga mengilai-ngilai, dia kata, maka sesungguhnya dikira ni orang ni ada orang yang tak berakal, telah melontarkan akal dia. Orang yang berakal tidak seperti itu, tapi orang yang berakal sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Thabit Al-Bannani rahimahullah ta'ala pernah berkata, dahkul mu'mini min ghaflatihi. Orang mukmin kalau ketawa tu petanda bahawa ia lalai daripada alam akhirat. Kalau orang beriman dia gelak ketawa mengilai-ngilai, itu bahawa petanda ia adalah seorang yang lalai tentang perkara akhirat. Walaula ghaflatuhu lama dhahika. Kalau dia tak tergolong orang yang lalai, kenapa dia ketawa? Ini kata Al-Imam Thabit Al-Bannani rahimahullah ta'ala. Sebagai penutupnya, Abdullah bin Muhammad Al-Abid, seorang ulama yang alim kuat beribadat sehingga mendapat gelar Al-Abid, Syekh Abdullah bin Muhammad, berkata, barang siapa meninggalkan melihat perkara sia-sia, maka diberikan taufik khusyuk beribadat.
wa man taraka fudulan nazar wuffiqa lil khusyu'. Kalau kita ni banyak pandang, banyak tengok benda-benda yang tak memberi manfaat, tak ada khusyuknya. Ustaz Lia kalau tadi pergi tengok TV, dah tu sembahyang maghrib kosong. Dia pergi tengok cerita Korea, dah tu pergi solat, terbayang-bayang perempuan Korea, tak ada khusyuk, tak ada khusyuk. Wa man taraka al-kibr wuffiqa lit-tawadhu'. Barang siapa yang meninggalkan takabur, diberikan taufik rendah diri kepada Allah, tawadhu'. Wa man taraka fudul al-kalam, siapa meninggalkan bercakap sia-sia, dia tak cakap berapa-apa ni, wuffiqa lil hikmah, diberikan taufik hikmah, jadi perkataan dia jadi hikmah. Ini cakap berapi-api, tak ada apa pun, tak ada hikmah, sebab kita suka cakap fudul, cakap sia-sia. Wa man taraka fudul at-ta'am, siapa meninggalkan makan yang tak memberi apa-apa, tidak keperluan bagi dia, nak makan yang perlu bagi diri dia, ni makan macam-macam. Kesannya wuffiqa li halawat al-ibadah, kalau betul dia jaga makan untuk keperluan sahaja, jaga halal dan haram ini, dia cukup jaga, dia akan dapat kemanisan beribadat. Kalau dia main bersapu habis ni, ibadat dia tak akan dapat halawah, kemanisan beribadat. Wa man taraka al-mizah, barang siapa meninggalkan suka bergurau-gurau, wuffiqa lil baha, maka diberikan ianya taufik, ada gah bagi dia, orang respect kat dia. Wa man taraka ad-dhahka, barang siapa yang meninggalkan gelak ketawa, wuffiqa lil haibah, maka diberikan taufik, ada haibah baginya, orang jadi gerong, orang jadi hormat pada dia. Wa man taraka ar-raghbata, barang siapa yang meninggalkan gemar kepada sesuatu, wuffiqa lil mahabbah, iaitu barang siapa yang meninggalkan gemar kepada harta orang, maka ketika itu diberikan mahabbah, orang suka kepada dia. Tapi kalau hak orang pun dia nak sapu habis juga kan, maka orang tak akan suka. Wa man taraka tajassus, barang siapa meninggalkan suka mengintai-intai aib orang, ini suka cerita aib orang, ini cari aib orang, tajassus nama dia. Wuffiqa li islahi uyubih, nasi Allah berikan taufik, dia dapat membaikkan aib dia, kekurangan dia. Tapi kalau kita cerita aib orang, lupa kita ini banyak aib. Barang siapa yang meninggalkan ragu-ragu dengan sifat Allah, maka Allah berikan berjaya daripada syak dan munafik. Orang tak percaya dengan Allah, ragu dengan sifat-sifat Allah ni, tak mau ngaji ilmu tauhid, suka nak petikai apa Allah pun, maka dia akan datang syak dan jadi orang munafik. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh ulama Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Abid dapat memberi manfaat dan kita ambil perhatian semua. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.